Okey semua, selamat datang. Saya Mat dan hari ni kita main tentang game memancing. Okey, tak ada asal dia tipu. Game Bioshock Infinite. Cik, puan, kita nak ke mana cik? Tolong. Okay, kalau nak bukan memancing, tak tahu kita buat apa. Cik, kita nak pergi vacation ke cik? Okey. Cik, tunggu sini nanti saya datang balik. Ada ni. Shall we tell him when we'll be returning? Cik, It might give him some comfort. tolong, jangan tinggal. By the way, siapa tak tahu ni game lebih pada game FPS. Apa ni? They read the article and wipe away the debt is your last chance. Oh, basically kita ada ni hutang. Sebelum tu, kata pergi ke tepi. Dapat sini. Ada barang. Gamer's instinct. Make sure check semua dia dulu. Okay. Jadi kita ada hutang, kita nak clearkan hutang, kita dapat mission. So datang sini, tak tangkap the girl, rembat budak kecil perempuan tadi. Okay. Hello. Excuse me, it's Booker DeWitt. I guess you're expecting me? Okay, satu lagi saya suka game ni sebab dia punya vibe dia, style lagu lama. Okay, setengah orang tak suka lagu macam orang tua, tapi saya suka. Okay, jangan kacau. Dia tidur je tak ada apa pun. Yup, dia tidur. Duit. Panjat. Wow, boleh nampak sampai hujung sana. Tak tahu nampak apa. Oh, silau cik. Open sesame. What in the world is... Sapu kentul. Wow. Dia kau blue borak ke apa? Wow, fruity massage. Ni mesti ni. Tak ada apa, setakat datang tengok movie je. Baik punya orang Terima kasih untuk kursi massage. Selesanya. Alamak, ni bukan kursi massage, ni bukan kursi massage. Tolong. Make yourself ready, Pilgrim. The bindings are there as a safeguard. Cik, saya boleh tengok movie tak? One. Attention. Bye semua. Hallelujah. Disneyland. Wow, saya rasa rumah makcik saya kat sana tu. Walaupun game ni game lama, dia still cantik punya grafik dia. Amerika. Walaupun pelik dia punya flight, saya boleh Oh, pakcik jambang. Tapi game ni dia macam style apa ni, steampunk punya version. Suka steampunk. Dia more mechanical. Wah, kita dah bebas. Baik kursi. Sekarang alah serius lah, apa keluar dah kena celup kaki dalam ni. Dah lah pakai kasut. Tak sisanya. Cik. Heaven, friend. Or as close as we'll see till Judgment Day. Just keep such questions to myself. Ni bukan tempat cari kerja. Oh, jujur ni design paling bodoh lah pernah nampak. Air dekat tangga. Baru jalan sikit, macam gitu jatuh. Ni memang kau baru meninggal jatuh sekali. Cilok buntut. Blub. Saya boleh. Blub. Excuse me cik. Cik, kat sini tempat cari kerja ke cik? Cik, tempat lalu ya. Cik, kat mana tandas sini? Kaki saya sejuk sekarang ni. So, saya tak boleh sejuk. Kalau sejuk confirm nak kencing. Kat mana? Nak bawa ke tandas ke cik? I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our panjang Lord. borang. Ni bukan tempat kencing. Ni bukan kencing. Ni tak kencing. Ada orang tua ni yang nak bunuh aku tu. I don't know, brothers and sisters, but this one doesn't look clean. No, tak cukup. Dah tu je game. Lepas semua. Sini tandas rupanya. Betul lah pakcik tu. Cantiknya. Hai burung. Kat mana tempat paling best untuk makan? Sini.
He who crossed. Still got a girl to find. Betul lah Kurung tu cakap sini tempat makan paling best. By the way cantik ya. Wah, ada festival ke? Kat sini kat mana Mario ada. Wow, no kisah Sheesh. Boleh tengok buntut dia ke? Buntut. Ada festival. Yeay. Betul tu. Tak tahu apa propaganda korang ni, tapi ya betul tu. Apa? Raffle Fair. Oh, ni kita excited ni. Mana fun fair? Wow, ada buat orkestra. Sekejap, choir boy band. Sebelum wujudnya BTS dia orang dulu ada. Aduh, nyanyi untuk saya, bukan korang. No, bukan korang. Dan jangan hidung. Telegram, Mr. DeWitt. Hah? Telegram for you, sir. Ni buruknya budak ni. Ya tunggu, Telegram. DeWitt, stop. Kinatan ni fun fair kecil. Would you believe me? Well, Yeah. friends, I am here today to Puyo. Ada ni, bakau ke? Bakal setan. Puyo. Dodge. Devil number 2. And that's free. Mampus lah. We have a winner. Yeay. Here you go, friend. Faster. Not like that. Get this fella. Buy one, take free one. Yeay, berjaya. First place. Terima kasih, cik. Let's try ke? Oh, ketuk badut. Yeah. Easy badut. So, dapat dia. Oh, seram. Tanya ada apa? Hot dogs, dog. Alexander Hot Dogs, No. Columbia's finest, worth every cent. Voxophone. Hear your voice from the past in the Voxophone? present. Hello? Say something, Sonny. What's a voxophone? Oh, Exactly decoder. that. A personal record of voice. Hey, just so we're clear, I'm not paying for this. Just a demonstration, so. Oh, boleh beli tak? Have you sampled any of the new vigors here today? Vigor. Supply. Sekejap, ni kau sama mana? Oh, tak tadi. Video apa? Oh, ni ambil mesin vending machine. Alah, tak boleh beli lah. Mahal nak, 375 Bronco. Apa? Main tembok? Oh, tembok. Baik, cik. Well, here's a brave fellow. Now, shoot the box when they appear, get it up, and you'll win a prize. Dia buat apa yang buat? Bonus if you bag the anarchist Daisy Fitzroy. Kena kiss what? Well done, sir. Easy. Yay. Magnificent display of Berjaya, cik. Terima kasih, cik. defeated Dynasty number 1. Yeah, ukulele. With just a whisper, they're all ears. Wah, Mountain Dew. Oh, ni bukan Dew, ni ketum. You. Perempuan, kau bagi aku minum apa, perempuan? Ketum apa pula kau campur ni? Well, if it isn't a Settlement Buford, your spot at the raffle awaits. Heads. Or tails. Saya pilih buntut. Heads. Told you. I never find that as satisfying as an Menang. legend. Chin Perempuan up tak pernah whistles menang. next time. Okey. suppose Oi, kepala otak dia menang semua. Children from the sky. Apa? Drop the children from the sky. Escort children to their grave. Never Macam kau ni belajar apa? Fidget We're gonna spinner. flush the box out of. Kau dah edit tak maksudnya apa? Aku dah dah. Raffle Raffle? has Oh, officially nak join. begun. Nak join. Mister, Ya. Sorry, no sale. silly.
There's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock? 77. Oh no. 77. That's a lucky number. I'll be rooting for you. Tak. Dia kata jangan ambil 77 kan. 67 boleh. Is that not pretty? The winner is number 77. Tak pernah menang apa-apa. Ya, betul tu budak. 77, come and claim your prize. Yeay. Pas sini. Terus. Kau ni masalah. No, Petro get nonsense. Ambil kau. Oh no. Now, where'd you get that brand, boy? Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass, false shepherd? Boleh saya ambil balik hadiah saya? And we ain't letting no false shepherd into our flock. Show them what we got planned, boys. Tak semua kawan. No. Tak ada apa tu, just tomato je. Ambil kau. Aku ada fidget spinner. Boleh dapat hadiah hak. Oh, kau ada pistol. Step. Oh, nak pistol. Yes. Piu. Oh. Kayu boleh tembak ni. Oh, boleh. Oh, sakit ni. Fine. Tembak dia. Okay. Hey. Asal. Fireman. Oh, good. Oh, the fireman. Wow. Sabar cik. Cik, cuba pasang itu cik. Yo, betul. Apa ni? Devil's Kiss. Kiss. No, you only live once. Geluk. Michael. Nampak adik, kalau korang minum ikut macam ni. Nampaknya tu ikut campur betul. Apa ni? Kedai babi. Oh ni kita nak kedai babi. Nampak kau nak apa? Kepala babi, bahu babi, buntut babi. Hawk Rider. Macam ni nak buat ni. Space. Damn hook must be magnetized. Uyo, boleh terbang. Ayo. Tinggal loh. Apa ni? Dia terbang. Machine gun. Nampak tak apa? Janganlah tembak ni. Nampak. Oh, stay calm. Ya. Oh, Spider-Man. Ni. Okay, Spider-Man tak boleh dia. Nampak ni. Ya. Wah, banyaknya barang. Okey, dah masa untuk serbu. It was bound. Diam. Oh, duduk. Weh, lambung tu. Weh. Jangan. Ingat tolong. Ni pakcik gagak. Puan ke kau lihat? Oh lihat. Oh balik. Ambil kau patla. Oh ni tempat style macam tempat OTD. Gitu. Kalian tu. Rembo. Ambil kau. Kira budak je pakai pistol. Ramai korang. Dasar gangster keke. Hello. Oh. Dapat resis ke? Petani Cina. Ya. Nama si. Apa?
Pada muka kau. Ambil kau gagak. Ya, saya gagak. What's this? It's a new kind of vigor. Mati dah? Mati? Dah, gagak ni bakal senang. That's a hell of a thing. Dapat kau segagak ke? Okey semua, sebab kita dah dapat kawan gagak yang baru. Itu sajalah untuk video kali ni. Terima kasih semua dan bye-bye.